Ini bab sabda Nabi SAW, aku diutuskan dengan jawami'ul kalim, yakni ucapan yang ringkas tetapi luas maknanya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, aku diutuskan membawa jawami'ul kalim, yakni ucapan yang lengkap, ringkas tetapi luas maknanya. Dan aku diberi pertolongan dengan menimbulkan gerun di dalam hati musuh. Ketika aku sedang tidur, aku nampak aku diberikan anak-anak kunci gedung-gedung bumi, dan anak-anak kunci itu diletakkan pada kedua tanganku. Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW telah pun pergi dan kamu menikmatinya. Ataupun Nabi SAW mengucapkan ucapan yang serupa dengan ucapan itu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, tidak ada di antara nabi-nabi seorang pun nabi melainkan dikurniakan kepadanya daripada mukjizat yang mana dengan mukjizat seumpamanya itu ia dipercayai, ataupun baginda bersabda, manusia mempercayainya. Sesungguhnya aku diberikan wahyu, Allah telah mewahyukannya kepadaku. Sesungguhnya apa yang diberikan kepadaku adalah wahyu agung, Allah telah mewahyukannya kepadaku. Kerana itu aku berharap bahawa akulah yang paling ramai di antara nabi-nabi itu pengikut pada hari kiamat nanti. Aku diutuskan membawa jawami'ul kalim. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, aku diutuskan membawa jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim yang dimaksudkan di sini ialah Quran. Sebab Quran itu ringkas, lafaz dia, perkataan dia, tetapi makna dia dalam, makna dia tu dalam. Iaitu jawami'ul kalim, ucapan yang kemas, ucapan yang lengkap, ucapan yang merangkumi banyak perkara. Yang ni di samping ucapan dia yang ringkas tetapi merangkum banyak makna. Kesimpulannya Nabi SAW itu bercakap, menuturkan sesuatu yang ringkas lafaznya, tapi maknanya banyak. Ada ulama mengatakan maksud jawami'ul kalim itu Quran. Sebab ada di dalam hadis disebut bu'ithtu wal Quran, aku diutuskan membawa Al-Quran. Sebab Al-Quran itu paling ringkas lafaznya, tapi paling luas maknanya. Kalau kita tidak ambil kira Quran, hadis pun begitu juga. Hadis pun begitu juga. Tapi Quran lebih lagi. Itu maksud jawami'ul kalim. Dan aku diberi pertolongan dengan menimbulkan gerun dalam hati musuh. Hati musuh. Mana Nabi SAW sebulan lagi, sejauh perjalanan sebulan, mana orang gerun dah. Begitu juga sahabat-sahabat yang mengikut dia, lagu tu. Mana sejauh perjalanan sebulan nak sapa. Mana orang kata nak mari ni, gerun dah, takut dah. Gitu. Padahalnya senjatanya tak ada lah mana. Tak ada hebat kalau nak banding dengan orang kafir. Tu habui kepada Nabi SAW. Jadi Imam Bukhari nak cerita di sini, apa dia ni, apa yang ni diberikan kepada Nabi SAW benda ni? Sebab Quran tu. Sebab Quran. Orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, orang ni diberi pertolongan oleh Allah. Diberi pertolongan itu lagu mana? Dengan cara ni. Nabi SAW sebut ni untuk dia, diberikan begitu. Lepas pada tu dia kata, ketika aku sedang tidur, aku nampak aku. Mana Nabi mimpi, dia diberikan anak-anak kunci gedung-gedung bumi. Itu isyarat kepada dia akan menguasai dunia ini, kekayaan dunia. Diletakkan di dua tangan. Padahal Rum dan Pars, gedung bumi pada negeri-negeri yang kaya tu bukan jatuh di tangan dia. Di zaman Sayyidina Umar baru jatuh. Artinya dia kata bubuh di tangan dia ni, zaman Sayyidina Umar tu supaya dia dalam dua tangan. Anak kunci itu diletak dalam dua tangan lagi. Mana isyarat kepada Nabi SAW akan menguasai kekayaan bumi. Yakni sebagai kerajaan, bukan dia sebagai seorang diri, tidak, sebagai kerajaan. Abu Hurairah kata, Rasulullah yang pergi dah, mati dia kata dia. Kamulah duduk menikmati peninggalan dia, mana hasil perjuangannya. Kamu duduk menikmati. Kamu berada dalam kemewahan. Kamu kaya raya sekarang ni. Hak Nabi SAW kata dulu dia, mimpi dia diberikan anak kunci gedung bumi ni, tangan dia, kamulah yang menikmati. Rasulullah SAW sudah tidak ada dah. Jadi hak Nabi SAW kata tu betul.
Abu Hurairah kata kemudian pada ketika itu sudah menjadi kenyataan. Hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dahulu. Hak Imam Bukhari naknya kepada dia di sini, jawami'ul kalim. Diberikan kepadaku jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim itu sama ada Quran ataupun sunnah. Jadi orang yang berpegang teguh dengan hak ni, dia akan mendapat kejayaan dalam dunia ni juga. Dalam dunia ni juga. Akhirat tu benarlah hak tu. Dalam dunia ni pun boleh nampak dah. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kemenangan, kejayaan kepadanya. Nabi dulu lagu mana? Dia berjaya. Berjaya dengan sebab apa? Sebab berpegang teguh dengan Quran dan sunnah yang diberikan kepada. Kita apa kalau nak berjaya? Lagu tu juga. Lagu tu juga. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, tidak ada seorang pun nabi dulu melainkan diberikan mukjizat yang mana dengan adanya mukjizat seumpama itu dia dipercayai ataupun orang yang mempercayainya. Mukjizat tu orang masa tu boleh terima dia. Mukjizatnya padanlah dengan umat dia sehingga umat dia merasa tak lagi dan mengakui kelebihan dia. Apa yang diberikan kepadaku hanyalah wahyu. Yang ni mukjizat-mukjizat lain tu ada, bukan tak ada hak zaman Nabi, tapi hak tu tidak panjang. Hak tu orang kemudian mana boleh tengoknya, jelas-jelas jari dia, air kau sebagainya, mukjizat tu. Mana hak sebenar-benarnya diberikan kepadaku, kalau boleh disebutkan mukjizat yang istimewanya, ialah wahyu. Hak zaman dulu wahyu ada juga, tapi wahyu tu jadi tidak kekal tu. Tuhan menghendaki mengikut hikmat dia nya. Hak tu jadi hilang, jadi mansuh. Jadi orang ubah suai macam-macam lah, takut tambah macam-macam lah tu dengan kehendak Allah SWT. Hak ni wahyu hak diberikan kepada dia ni berbeza daripada yang lain. Hak ni yang sebenarnya hak istimewa yang boleh dirasai oleh umat kemudian. Ada pun umat dulu padan dengan dia lah. Hak mukjizat-mukjizat Nabi kita hak lain-lain tu, hak tu kita tak boleh tengok. Hak kita boleh tengok, boleh saksikan kebenaran dia, kehebatan dia sebagai mukjizat itu wahyu, iaitu Quran dan sunnah. Lebih-lebih lagi terutamanya Quran lah. Aku berharap akulah yang paling ramai di antara nabi-nabi itu pengikutnya pada hari kiamat. Sebab apa? Sebab ada hak ni, wahyu. Nabi-nabi itu ke mana-mana pun dia mati juga. Lepas tu mana adanya mukjizat dia, hak zaman dia ya adanya. Selepas pada tu kalau nak buktikan kebenaran dia berdasarkan kitab tu tak ada. Tapi kitab kita ni ada, Quran ni sampai kiamat akan ada, akan terpelihara oleh mukjizat ni. Kalau kita tengok pada waktu je Quran itu sebagai mukjizatnya. Sebab itu dia kata di sini, yang diberikan kepadaku hanyalah. Mana sesoalannya tak ada mukjizat lain. Bukan nak menafikan mukjizat lain. Mukjizat lain itu tidak sebesar hak ni. Kan nak kira hak ni padan dah. Terutamanya untuk orang kemudiannya, iaitu wahyu Quran itu. Cuba kita tengoklah. Cuba raya, berapa orang apa Bible daripada awal sampai akhir. Berapa orang apa kitab suci demo daripada awal sampai akhir. Ikutlah kitab suci ke dia raya. Berapa orang? Usah kau biasa, padri pun tak apa. Tak apa mulut. Orang kita mari budak biasa. Beribu dalam dunia ni. Bukan satu bangsa, bukan Arab. Mana kita dalam dunia ni yang boleh kita kata hak inilah supaya hak asal. Lepas tu kalau nak kira dari segi kajiannya, dari segi bacaannya, dari segi apanya, tak boleh lawan. Mana ada kitab suci dalam dunia yang orang syarah, orang hurai sampai puluh-puluh jilid, beribu orang di setiap masa ada. Mana ada? Cuba tunjuk satu kitab. Padahal tu macam mana jadi manusia tu bagi perhatian begitu more tu kepada Quran? Macam mana? Bukan upah, bukan gaji, bukan bayar. Tak ada. Kalau tak ada galakkan pun jadi juga. Apatah lagi kalau ada galakkan. Cuba kita perhati. Ni benda lagu ni gap dia. Kalau tidak mukjizat, itulah mukjizat. Inilah yang kata boleh pegang teguh dengan Quran dan sunnah. Sebab apa? Sebab benda tu boleh pegang. Benda tu ada semua. Hak lain tak boleh. Mukjizat-mukjizat lain tak boleh. Tak nampak tu kita bagi kita. Tetapi Quran dan sunnah boleh tengok.